Korang pernah tak terfikir untuk bercuti ke China tanpa menggunakan ejen pelancongan? Ramai yang kata susah, masalah bahasa, pengangkutan rumit dan takut sesat. Tapi kali ini kami nak buktikan bahawa semuanya boleh dilakukan sendiri. Dalam vlog kali ini, kami berdua akan menjelajah Yunnan, salah satu wilayah paling cantik di China. Bermula daripada bandar bersejarah di Dali dan seterusnya ke Lijiang yang terkenal dengan pemandangan gunung bersalji dan suasana romantiknya, dan ke bandar moden Kunming. Sepanjang perjalanan ini, kami akan tunjukkan cara membeli tiket, menggunakan pengangkutan awam, mencari makanan halal, kos sebenar perjalanan dan tempat-tempat yang wajib dikunjungi. Semua tanpa ejen kecuali dekat Lijiang Impression. Hanya berbekalkan perancangan sendiri dan semangat untuk meneroka. Adakah perjalanan ini akan berjalan lancar? Atau kami akan berdepan dengan cabaran yang tidak dijangka? Jom ikut perjalanan kami menerokai keindahan Yunnan, China. Dan ini adalah kisah pengembaraan kami berdua di bumi Yunnan. Let's go! Guys, sekarang jam 8.12. Kita akan masuk gate pada pukul 9.40 boarding. Okay guys, kita punya persediaan untuk masuk ke dalam kapal. Kena pakai windbreak ya, sebab takut sejuk. Okay guys. Dan jangan lupa sediakan mask guys. Macam biasalah, kita perlu ada mask. Okey, sekarang ni view dari atas. Kita sudah sampai dekat daerah Kunming, hanya tunggu landing. Alhamdulillah, kami akhirnya selamat mendarat di Kunming, Yunnan. Tapi perkara pertama yang menarik perhatian kami bukanlah kapal terbang, sebaliknya rangka dan segregasi yang menyambut setiap pengunjung sebaik saja keluar daripada balai ketibaan. Memang unik. Yunnan memang terkenal sebagai antara lokasi penemuan fosil dinosaur di China. Jadi, suasana pengembaraan dah bermula sebaik saja kami menjejakkan kaki di sini. FC landed, cuaca baik, dan here we are, Kunming. Sekarang kami dalam perjalanan ke Kunming South Railway Station. Kunming iaitu Kunming Nan Station. Dari airport kami pilih naik Didi sebab lebih mudah dan selesa, terutamanya bila bawa beg lah. Tapi korang kena pilih Didi lah, saya sarankan. Sebab masa kamu keluar sahaja daripada ketibaan tu, confirm banyak ulat tiket lah, iaitu kereta sapu. Diorang akan offer korang untuk naik diorang punya kenderaan. Guys, okay, kami sudah sampai dekat railway station Kunming Nan. Mantap guys. Okay, jom masuk. Okay guys, dari airport ke Kunming railway station, korang macam gini lah, dia 24 jam hidup lah. Okay, hello. Apakah perasaan anda bila saya sampai di Kunming Station? Bingung-bingung. Bukan mengantuk lah kan? Okay lah. Okay guys, sini banyak tempat duduk guys. Kalau ikut semua tempat duduk, ya, semua tempat duduk ni sangat luas. Jadi tidak ada masalah untuk kamu berehat di sini lah awal pagi tu. Destinasi seterusnya ialah Bandar Dali. Kami akan naik kereta api berkelajuan tinggi dari Kunming ke Dali. Ini adalah antara cara paling popular untuk travel ke Yunnan. Cepat, selesa dan pemandangannya memang cantik. Ini baru permulaan perjalanan DIY kami di Yunnan. Nantikan pengalaman naik high speed
trend, explore Bandar Lama Dali, Lijiang dan banyak lagi. Harap semuanya berjalan lancar. Jom kita teruskan perjalanan. Okey, kami naik tren gerabak 4. Seat 17. DF. Kan? Aku 18, 17. DF kita. Okey. Okey guys. Kucing. Ada di atas kan? Okey guys. Kita akan naik high speed train. Mengambil masa 2 jam. Sekarang jam 7 8 minit. Mungkin dijangka akan sampai pada jam 9. Okey guys. Nikmatilah pemandangan. Hujan. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? Okey guys, kami sudah sampai dekat stesen Dali. Daripada Kunming mengambil masa mau dekat 3 jam juga. Agak lah. Tapi berbaloi lah dapat tidur dekat dalam tren lah. Selepas lebih kurang 2 jam perjalanan dengan kereta api berkelajuan tinggi dari Kunming, akhirnya kami selamat tiba di Dali. Perjalanan memang selesa dan tepat pada masanya. Inilah permulaan pengembaraan kami di Dali, sebuah bandar yang terkenal dengan gabungan budaya, sejarah dan pemandangan alam yang sangat cantik. Sekarang kami nak terus ke hotel untuk check-in dan berehat sekejap. Lepas itu kita akan mula explore Dali Ancient Town dan tempat-tempat menarik di sekitar ini. Jom ikut perjalanan kami. Apa yang paling menarik, hotel yang kami stay ni, mereka ada sediakan shuttle. Diorang akan ambil daripada stesen dan bawa ke hotel. Tapi korang kena check dululah dekat trip.com supaya mereka maklum yang kita akan sampai. Okay guys, kami check in dekat Dali Intelligent Hotel. Wah. Hotel ni sangat estetik. Memang cantik guys. Bersih. Lawa guys, lawa. Mau tidur guys. Akhirnya. Okey, dalam hotel ni dia berkonsepkan dengan klasik lah. Klasik guys. Tapi sangat best. Dia ada tempat meja lepak. Dan bilik seperti ini, ada lift dan ada tangga guys. Memang best. Okey, kami mau jalan-jalan dulu. Ini konsep di luar guys, hotel. Okey, ini masuk. Memang terbaik guys. Lorong-lorong guys. Oh, ini peta highlight kan. Okey, kalau kamu mau cari hotel ni, nampak benda ni, hotel tu ada dekat sini. Sekarang kita mau ke. Okey, kita cuba explore hari ini apa yang ada dekat Dali. Okay guys, ini jalan raya besar. Sebelum start perjalanan, kita cari makan dulu. So kami ada jumpa satu restoran Muslim. Inilah dia. Servis baik punya dapat. Apa nama restoran tadi? Daya. Okay, so makan dia bagi dulu benda-benda begini.
Cheese. Cheese. Ini macam nestum. Nestum. Okey, makanan pun dah sampai. Jadi dengan rasa lapar macam ni, kejap lagi kami mau bedal lah makanan ni. So, nanti saya akan bagi review. Kita order udang. Udang masak apa ni saya lupa sudah. And then yang ini dia ubi, nasi. So, hanya tinggal satu menu lagi, iaitu ikan. Ikan apa ni? The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both thought. Okay guys, kalau kamu mau datang Dali, mau cari makanan halal, datang sini. Dali Yibono Head Crab Rice. Cara mau ke sini, cara mau datang sini, kamu Maps. Yang penting kamu dah install Maps dan search makanan halal. Kamu akan jumpa lah, ikut je direction tu. Okay, Okey. thank you. Okey, sekarang menunjukkan pukul 4.40 petang. Cuaca untuk kali ni, trip ni kami cuaca panas. Tapi okey lah, angin dia boleh tahan jugalah, sejuk. Okey. Sekarang kita menuju ke mana? Erhai Lake. Erhai Lake. Apa yang ada dekat Erhai Lake? View dan dia attraction yang famous di Dali. Mantap. Okey guys, kita jumpa dekat Erhai Lake. Destinasi pertama kami di Dali ialah Erhai Lake. Ini antara ikon paling terkenal di Yunan. Air tasiknya yang jernih dipadankan dengan pemandangan gunung di sekeliling. Memang cantik dan menenangkan. Bila sampai sini baru faham kenapa ramai pelancong sanggup datang dari seluruh dunia. Setiap sudut di Erhai Lake memang fotogenik, sesuai untuk bergambar atau sekadar menikmati suasana yang tenang. Kalau anda bercadang bercuti ke Yunan, kami memang cadangkan masukkan Erhai Lake dalam itinerary. Tempat ini bukan saja cantik, malah memberi pengalaman yang cukup berbeza daripada kesibukan bandar. Lepas ini, kami akan teruskan perjalanan menerokai sekitar Dali. Jom tengok apa lagi yang menarik menanti kami di Yunan. Erhai Lake. The light is fading Erhai Lake merupakan tasik air tawar kedua terbesar di wilayah Yunan. Walaupun namanya mengandungi perkataan hai yang bermaksud laut, ia sebenarnya ialah sebuah tasik. Masyarakat tempatan menamakannya begitu kerana keluasan tasik ini yang kelihatan seperti laut. Sejak lebih 1000 tahun dahulu, kawasan Erhai menjadi nadi kehidupan kerajaan purba seperti Nanzhao Kingdom dan Kingdom of Dali. Tasik ini menjadi sumber air, pengangkutan dan perdagangan yang penting kepada penduduk di sekitar Dali. Hari ini, Erhai Lake bukan saja menjadi sumber kehidupan masyarakat tempatan, malah merupakan salah satu destinasi pelancongan paling terkenal di Yunan kerana keindahan alam semula jadinya serta latar belakang banjaran gunung yang memukau. delaying what we both already know. Escape this time with me. Escape this time with me.
on the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. With you right by my side, it's such a sweet life. Escape this time with me. Ooh, escape this time with me. Lepas penat berjalan dan menikmati pemandangan cantik di Harhail Lake, kami terus menuju ke Dali Ancient Town. Sebaik melangkah masuk, memang terasa macam masuk ke sebuah bandar lama yang penuh dengan sejarah. Bangunan klasik, lorong-lorong batu dan suasana yang tenang memang buat kami rasa tak jemu berjalan sambil mencari pot cantik untuk bergambar. Pekan lama ini merupakan antara tarikan paling ikonik di Dali, terkenal dengan binaan tradisional masyarakat Bai yang masih terpelihara. Jalan-jalan berbatu yang dipenuhi kedai cenderamata, kafe dan pelbagai makanan tempatan. Suasananya cukup santai, seolah-olah membawa kami mengembara kembali ke zaman silam sambil menikmati keindahan budaya dan sejarah yang masih hidup hingga hari ini. The light is fading fast from this old town guy. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already know. Escape this time. Untuk masuk ke Dali Ancient Town, terdapat beberapa pintu gerbang utama yang menjadi laluan keluar masuk ke bandar lama ini. Antara yang paling terkenal ialah South Gate atau pintu gerbang selatan. Kawasan ini biasanya paling meriah kerana menjadi lokasi utama pelancong memulakan lawatan dengan deretan kedai, restoran dan kafe di sekitarnya. Kami sendiri masuk melalui pintu utama dan meluangkan masa bersia-sia di sepanjang jalan batu yang dipenuhi kedai, cenderamata serta menikmati suasana klasik yang masih dikekalkan hingga hari ini. The light is fading fast from this old town, we gotta go. Our bags are packed, so what we wait. Okey, itu saja untuk video di Dali Ancient Town. Kita jumpa esok. Hari kedua di Dali, kita tengah mencari makanan yang halal. Ada dekat Dali. Ini adalah makanan halal No Gengi. Okey. Kalau kamu mau cari makanan halal, kena ada, ingat tulisan ni, chop. Okey guys, jom. Ini adalah hotpot ya, hotpot. So makanannya lebih kepada daging-daging, sayur-sayur. Okey guys, sini korang boleh pilih-pilih makanan sendiri, banyak pilihan. Dan nanti dia akan bagi hotpot.
Okey guys, makanan sudah sampai. Dia akan bagi macam ni guys. Okey, jom kita makan. Saya bagi review sikit makanan sini macam mana? Dia hot pot. Okey. Pedas sikit. Sebab kami request yang kurang pedas kan. Dia punya sup macam rasa kari-kari sikit. Rasa bijan. So far okey lah, sedap. Orang yang datang sini kena try barang ni. Okay, check it out. Alhamdulillah guys, makanan pun dah separuh dah, mau cepat habis. Untuk makanan ni aku review, aku bagi rate dalam 4.5/5. Memang sedap guys. Masaki. Tapi kalau minat pedas, lagi sur lah. Kalau macam saya nak minat pedas, jadi pedas sikit saja. Kalau sup ni pedas, memang sedap. Okay. Sebelum kami memulakan perjalanan ke Dali Railway Station, kami singgah di beberapa kedai seperti 7E ini untuk mencari stok makanan halal. So kami dah jumpa jenis kuih atau bun. Dia berperisa blueberry lah. So ini kamu kena gunakan aplikasi halal. Selepas itu kami teruskan perjalanan dan jumpa market di mana kami membeli buah. Market ni dia hanya berhadapan dengan stesen Dali. Okay guys, sekarang kita berada dekat Jejantas. Okay, di sana Jejantas yang tempat kami mula-mula sampai daripada stesen ni dan ke hotel. Sekarang ni kami balik, kami pakai lalui Jejantas ni untuk ke railway station. Jom kita ke railway station guys. Apa yang best dekat Dali ni, dia punya masa ni memang kita akan terasa lambat. Lepas tu makanan halal memang banyak dekat sini. So kepada yang Muslim jangan risau, korang boleh cari ya, sepanjang perjalanan tu ada kedai halal, kedai makan. Okey, bagi lifestyle kehidupan dekat sini pula, orang dia terlalu padat tapi tetap tenang, tidak rushing. Okey, so sila bagi 1-2 kata perkataan pasal Dali. Dali ni adalah city yang penuh kebahagiaan. Kalau mau sebulan sini pun okey, sudah boleh survive. Maksudnya kalau mau pension datang sini lah kan, jalan. Ya. Okey guys, kita sudah sampai dekat stesen Dali. So lepas ni next station kita adalah ke Lijiang. Okey, sebelum kita masuk tunggu flight dalam jam 4, kita punya tiket, kita pergi beli kopi dulu guys. Kopi ni berdekatan dekat railway station lah. Ada dekat sini guys. The light is fading fast from this old town. We gotta go. Okey guys, sekarang kita tengah beratur untuk naik tren Dali ke Lijiang melalui pintu 4. Kita kena awal lah, walaupun sudah booking tiket, ada tempat duduk, tapi kena awal lah supaya senang sikit urusan. Boleh rehat, boleh tidur dan kena tandas di kereta di tren nanti. Untuk kereta api dari Dali ke Lijiang, kami membeli tiket first class. Akan tetapi beg bagasi ini terpaksa diletakkan di tepi, tiada tempat. So, apa yang kami boleh buat hanyalah simpan dekat tepi
Sebab dekat atas ni dia cakap tak boleh letak beg yang berat. Jadi kami letak dekat bawah sajalah. Kami pun meneruskan perjalanan dari Dali ke Lijiang. So kita akan jumpa di Lijiang City. Bye bye. The light is fading fast from this old town. I gotta go. Welcome to Lijiang, guys. Jom, kita sudah sampai ke Lijiang. Cuaca sini agak sejuk sikit lah. Okay guys. Okay guys, inilah dia di luar Lijiang. Jom. Okay, seterusnya kita akan pergi ke hotel. Alright. Bila sampai di Lijiang, kami memang bernasib baik sebab hotel siap sediakan shuttle percuma. Jadi tak perlu dah keluarkan duit untuk naik Didi. Memang jimat. Lagi-lagi kalau baru sampai dan masih tak biasa dengan kawasan sekitar. Tinggal naik shuttle terus sampai depan hotel. Tapi tips dia korang kena download aplikasi WeChat sebab dari WeChat korang boleh translate dan boleh berhubung terus dengan pihak hotel. Perkhidmatan ini memang sangat membantu, terutamanya bagi pelancong yang membawa bagasi. Kami hanya perlu menghubungi pihak hotel atau mengikut arahan yang diberikan sebelum ketibaan, dan pemandu shuttle akan membawa kami terus ke hotel dengan mudah dan selesa. Kafe-kafe Okay. yang penting di Lijiang and Shentan. Alright. Okay, sekarang kami sudah sampai di hotel. Pemandu ni dia hantar kami ke hotel lah terus sebab orang yang hotel tu sibuk tengah handle banyak customer. Jadi dia mewakili hotel tu lah. Okay guys, kami hanya bayar 40 yuan saja. Okay, kita sambung jumpa di hotel. Tuan, kita pakai pes. Sekarang kita pakai pes hijau. Watch the stars dance round the moon. Fall asleep to the sounds of the sea. Okay, kami datang sampai-sampai terus kena hidang teh guys. Hello，出去四方界。Okay, kami sudah sampai dekat Hotel Lijiang. So, ini adalah view dekat Hotel Lijiang. Sangat cantik guys. Ada patung. Okay, ini tempat minum teh. So, ini adalah luar. Memang cantik guys. Okay, kita tengok tandas. So, ini tandasnya. Sebelah ni toilet. Cek ada divided atau tidak. Okay guys, dia tidak divided. Okay, ini adalah tempat mandi. Okay lah. Quite nice lah tempat ni. Memang cantik. Okay, bye. Masa untuk rehat. Wow. This is Lijiang. Okay,
Okay guys, bilik kami sebelah sana. Jom kita jalan-jalan. Ada tempat lepak. Ini hotel tu guys, Kimui Inn. Mantap. Ini kita mau ada nih. Okay guys, sekarang kita dekat Lijiang Ancient City. Memang ada sedikit macam hiking lah. Gila. Caji. Ya. Sekarang jam berapa? 8.30. 8.30. So sekarang kita bawa menikmati keindahan Lijiang, berjalan-jalan mencari makanan halal. Ada sedikit semput sebab dia altitude tinggi dan kebanyakan jalannya menaik. Okay guys, cari makanan lah guys, lapar guys. Ni hijau ni? Ya. Yes, kita sudah jumpa satu green shop. Adakah ia halal? Kita cek dulu. Yes, halal. Sebab kita jumpa owner tu, you halal. Okay, tengah nego-nego. Rupanya restoran ni baru soft opening, so kita cari kedai makan lain. Okay guys, kalau kamu mau cari makanan halal, kamu nampak saja yang bangunan ni dan berdepan dia saja ini. Okay guys, jom masuk kita cari makanan halal. Okay. Okay guys, ini makanan Muslim, banyak pilihan. Kami memilih lanzhou fried rice, nasi goreng, lepas tu kita ada pilih meatball. Kita tunggu apa kejadian dah. Nasi goreng sudah sampai guys, wangi. Guys, lapar punya pasal guys, memang. The light is fading fast. From this old town we gotta go. Our bags are packed, so what we waiting for? There's no point in delaying what we both already Guys, tak sempat gambar makanan, dah tinggal sikit. Lapar punya pasal guys. So kami order nasi goreng, meatball dan dumpling guys. So kita ada 3 menu malam ni. Okay, kita makan dulu. Habis makan baru kita jalan-jalan. Yes, ada miau. Oh yeah. Okay, apa yang best dekat Lijiang ni, makanan memang senang dicari. Okay guys, jom kita balik. Okay, sini lah guys tempat kedai kami makan tadi guys, kedai halal.
Okey, dia berhadapan dengan ini. Okay guys, sebelum kita balik kita singgah beli minuman dulu. Beli air apa? Air black parrot. Ada campuran apa ni ah? Nak tahu buah apa ni? Kita Okey. cuba buah apa tu? Dia berdekatan saja dekat hotel. Okay guys. Kalau kamu nampak warna pink ni, inilah kedai dia. Black Pirate. Okey, hotel kami tidak jauh dari dekat sana saja guys. Ke sana menyeberang. Okey, kita jumpa besok.